Saya nak share satu benda dengan semua. Suami saya tak tahu dia gurau ke tak, tapi saya tanya dia tak jawab tau. 3 hari lepas dia ada share dengan saya wasiat. So macam kenapa ni tiba-tiba nak bagi saya wasiat ni kan? Dia macam bukanlah wasiat, dia lebih kepada macam message, pesanan tentang kalau jadi apa-apa kat dia, tolong jagakan umi abah dia, adik-adik dia, anak-anak. So macam mana, bini mana yang tak macam, saya lebih kepada macam ni bukan sebab tau, sebab saya memang kuat sebenarnya orangnya. Bukan, dia macam kenapa lelaki aku ni memang tak pernah dia bagi pesanan macam tu, macam ala-ala wasiat tau. The first time. Dia macam saya tanya dia kenapa tiba-tiba nak bagi mesej macam ni. Of course lah Bibi tak payah suruh pun. Saya akan jaga. InsyaAllah semua-semua. Tapi dia cakap macam tu, you kena balik, you kena selamat. Kita dah janji kan. Ingatkan ni untuk zikir. Never stop your zikrullah. Pegang ayat Quran. Zikrullah ayat surah Yasin. Ayat ke-9 tu jangan pernah tinggal. And then itu. Jangan pernah tinggal ayat Quran. Nama yang kedua, saya selalu suruh dia renew dia punya intention, niat. Innamal a'malu binniyat dia. You pergi sana untuk apa? Jangan dengan sedikit penghargaan manusia, perhatian seluruh dunia pada you rasa aku wira. Sampai terbuai kata dengan benda-benda duniawi lah. Saya selalu pesan benda tu. And then yang ketiga, saya selalu suruh dia jaga mata. Sebab kat atas tu ramai non-Muslim. Sebagai Muslim, kena ingat, you tinggalkan isteri you, anak-anak you, anak kat sana. Saya harap sangat kerajaan kita dan semua kerajaan yang ada kat dunia ni bersatu untuk menekan penjajahnya untuk segera melepaskan semua tahanan yang mereka colek dan dihantar pulang dengan segera ASAP. Amin. Yes, saya tak akan serik dan saya akan benarkan dia pergi. Cuma mungkin ada syarat-syarat kot. Saya yakin bukan saya je. Yang ada sekarang ni beribu-ribu ni, tengok ni kan, memang semua pun orang kata excited nak pergi ke sana kan, nak tolong. Cuma tak terpilih. Tak terpilih. Mereka terpilih. InsyaAllah.